Ni buku paling bocah sekali kat dunia, guys. The fuck, Superman Algebra. Ramai orang sekarang ni sibuk nak buat konten tapi lupa jaga adab dengan ilmu. Makin tahu jadi makin kurang ajar. Padahal tanpa adab, ilmu tu tak bawa keberkatan langsung. Kita kena ingat, apa sahaja yang berkaitan dengan ilmu, ianya adalah mulia. Kerana ilmu itu dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia bukan ilmu agama, walaupun dia hanya buku matematik, kita tak boleh nak campak dia, kita tak boleh nak langkah dia, kita tak boleh nak pijak dia. Jadi kita tak boleh nak buat sewenang-wenangnya. Malah dalam Islam kita sangat dituntut untuk menjaga adab kita dengan ilmu. Kalau kita tak jaga adab kita dengan ilmu, hilanglah berkat daripada ilmu tu. Walaupun kita kata kita ada ilmu, tapi bila tidak ada berkat, bermaksud tidak ada kebaikan atas ilmu tu. Hasil daripada ilmu yang berkat ini, dia akan menyebabkan kita akan jadi lebih tawaduk, lebih tunduk hati kita, lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita sedar, setiap ilmu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang memberi kefahaman pada ilmu tersebut adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak beradab dengan ilmu, jangan pelik kalau ilmu tersebut tak masuk dalam hati sanubari kita. Kena ingat semua, adab itu adalah pintu masuk bagi segala ilmu. Kalau kita tidak ada adab dengan ilmu, tidak ada adab dengan guru, tidak ada adab dengan buku, dengan kitab-kitab yang mengandungi ilmu di dalamnya, kita sebenarnya bukan sedang mendapat ilmu, tetapi kita sedang merosakkan dan membinasakan diri kita sendiri. Kalau betul kita nak dapat ilmu yang barakah, kalau betul kita nak pandai dengan ilmu yang kita belajar, apa-apa sahaja ilmu, ilmu akademik ke ataupun ilmu agama ke, jaga adab dengan ilmu tersebut. InsyaAllah kita akan dapat keberkatan dan kebaikan.